Okay. Alamak, buat lawak tak nampak. Masuk juga lah. Day mudah. Day 20. Di sini. 20. 12 lah. Aku cakap 12. 20. Bapak dia. Okay, day 12. Depan sikit kot. Kita tinggal masa kita tinggal lagi 12 hari je untuk bersama. Sebelum kita gelak kakak. Apa? Gelak. Kita ada masih lagi 12 hari je untuk bersama sebelum kita cuti dan juga sebelum kita exam. Kita exam nanti 2 hari bulan 12. Lepas tu nanti kita bakal meninggalkan semua orang termasuk KPJ sekali. Kita baru lepas saja ditipu oleh KPJ. Dan Mak Umar telah menyerang KPJ punya Telegram. Yang mana? Tak tahu. Sampai. Okay, so kita akan bagi dekat Tuan Badai. Ada lah mesej aku tunjuk. Aku tahu yang mana. Ada sabar. Kita bagi kat Tuan Badai. Sabar. Kita akan bagi pas untuk diorang bercakap tentang kita bagi Umul dulu untuk kata-katanya. Umul, bagi kata-kata Umul. Lagi 12 hari bersama. Good luck. Macam tu je. Medina bagi kata-kata lagi dulu. Untuk 12 hari yang bakal menjelang, cepat sikit. Dah tak sabar nak balik. Dah tak sabar nak ambil exam. Okay guys, ni Umul. Nampak tak yang ni? Aku nak screenshot. Lemaknya Umul. So, untuk kawan-kawan saya, all the best for your exam. Bye. See you for next step. So, aku harap korang 9 orang boleh jawab. Dan ingat, pukul 4 pagi Balkis bangun tu berbaloi untuk exam dia. Jumpa lagi. Cari kelakar. Bagilah Wani. So kita pass tu Wani. Kata-kata semangat. Nah, kata-katanya dong. Cepat lah. Aku tak ada kata-kata lah, Bi. Ya, banyak tau kata-kata. Tu kata-kata. Aku tak ada kata-kata. Kata-katanya tu. Good luck guys. Exam. Terutamanya saya. Umul kata-katanya. Umul Nawal. Apa kata-kata gambar waktu kecil? Aku akan jadikan dia stiker. Umul kat Mok. Okay, itu saja kata-kata daripada kami. Sampai kalau Hanis ada kata-kata sila. Tak ada. Okay, so kalau kita sampai sini je. So kita sambung lagi Korang kata kita orang polar sebenarnya. Kita orang tak normal. Hari ni perangai kita orang lain. Esok perangai kita lain. Bye.